Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel Daniel JB Style berada. So dia kena kabut sikit. Anak kucing gue ni. Tak apa. Dapat jatuh tak? So hari ni saya nak buat video apa tu? Jap. Tu nak buat video unboxing. So sekian lama sangat-sangat saya tak buat video. So saya nak buka satu barang ni. Baru juga berapa hari order, hari ni sampai. Dalam pukul berapa tak tahulah, something pukul 2 something lah. So kita buka dulu So ya. So saya order je lah. Jam. Again G-Shock. Memang saya minat gila G-Shock ni. Tak mampu nak beli ori tapi mampu yang kopi ori lah. So aku dah dulu. Nasib dapat betul lah jam ni. Tak ada nak fake semua dapat. Nasib aku tak beruntung kau. So dapatlah apa, buku manual dia dengan warranty card. So warranty card, watch this. Adalah G-Shock. Nampak guys, nampak kan? So macam China, macam Japan, I don't know lah. Sampai jam dia. Tada! Lawannya guys. So JDT. So kita tunjuk jap JDT ni. So ya, aku tak ada macam ni. G-Shock. Okay. So mana jam tu? So kita buka. Wow. Mana dia? Ni logo Japan dia. Sekejap. TW apa kalau kau nampak lah. Made in China. Oh, dia dah siap betulkan guys. Wow. Dia dah siap betulkan. So di situ je kot video YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe dan tekan button share. Okay. So InsyaAllah saya buat video lagi better daripada video ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe semua. So see you again. Bye bye. JB Style brother.